Assalamualaikum, sahabat-sahabat organik. Macam tak relax je. Okey, saya Aziz. Hari ni nak cerita pasal mesin retort lah. Jenis ni asal mesin ni lah autoclave, iaitu mesin untuk bunuh kuman, peralatan hospital ataupun botol-botol lah. Ataupun nak buat pencindawan pun pakai mesin ni jugalah. Jadi, untuk pakai pouch bag, dia memang sangat tak sesuai. Sangat tak sesuai. Jadi, apa terjadi pada dua-dua sahabat saya ni, sahabat kita ni lah, dia dah cuba buat, dua, pecah ataupun produk tu basi. Jadi, kebanyakan orang gunakan ni, yang berjaya, lepas dia dah habis proses retort, dia tak buka selama 6 jam. Jadi 6 jam tu barang pun tak banyak, rugilah kita Lebih baik pakai 24 liter je. Jadi apa yang kita buat, kita dah buat suai. Kita dah buat suai, macam boleh tengok ni tuan-tuan, perempuan, kita dah bagi fully auto. Bawah tu pun korang nampak ada apa, tempat buang air apa semua automatik lah. Ni tempat buang yang automatik. Jadi apa yang kita buat ubah suai mesin ni supaya dia sesuai untuk menggunakan pouch bag. Pouch bag. Jadi kalau ada yang dah terada benda ni, buat tak jadi, cuba kontak kita lah. Tapi cuma nak beritahu awal-awal, pasal dia nak upgrade dia pun agak keras jugalah dia punya harga tapi bolehlah buat lepas tu. Jadi dua-dua ni, satu ni daripada Perlis, yang tu daripada Pening. Nak berniaga kan, jadi kena ada barang yang terbaik yang kita boleh ada lah. Jadi siapa yang dah pernah ada benda ni, ramai orang dah terbeli jangan kecewa. Kalau kecewa, tak cukup bajet, jual dengan orang murah, biar orang tu yang modified. Okey, terbaik dari Man Aziz Retort. Lama tak keluar video.